Mystery Fraser lagi kan. Jadi itulah ceritanya kisah filem tadi. Kalau sesiapa nak tanya soalan boleh silakan. Boleh kita mulakan dengan bila filem ni tayang. Kita tak tahu selera penonton di Malaysia, harap mendapat respon yang positif lah seperti di luar negara. Okey, itu je. Yalah, soalan yang percaya tapi ya, tapi bukan nak kata berani, bukan nak kata penakut, tapi you know, tapi tak ada gangguan lah. Alhamdulillah. Daripada Kapten nampak tadi, you tak ada lah. Tak ada, Alhamdulillah. Ya. Kok yang you nampak benda tu bukan dia, tapi you anggap dia je lah. Orang betul lah kan. Faham juga kadang-kadang. Itu bukan takut tu, tak kenal lah tu. Ini diri aku ke? Aku tak bayang-bayang. Okay. Ada rakan media? Okay. Peran itu telah diadakan dan berapa lamakah tempoh penggambaran itu? Okey, terima kasih. Boleh saya tahu daripada media mana? Nama saya Dennis, saya daripada The New Straits Times. Okey, penggambaran dilakukan pada tahun lepas, 27 Januari 2024. Tamat pada dalam Februari 15, 2024. Jadi kita dapat syuting 12 hari di Bukit Fraser dan baki yang lain di KL. So itulah penggambaran kita selama 21 hari. 21 hari. Tutup komen. Rakan-rakan media lain? Louis James Fraser. Jadi di situlah saya berbincang dengan Puan L. Apa kata kita buat filem Mystery Fraser ni tentang kehilangan peneroka ini. Jadi pada hari inilah terciptanya Mystery Fraser 1910. Untuk pelakon-pelakon yang berlakon dalam filem Mystery Fraser 1910 ini, mereka semua sangat kenal dengan watak-watak yang mereka watak-watak yang diberikan kepada mereka. Semuanya mereka dah buatkan yang terbaik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pelakon-pelakon yang terlibat. Boleh tepuk semua. Okey. Baik, kita persilakan kepada Assalamualaikum, saya Joseph Hogan, saya main watak Mr. Fraser. Mula-mula sekali saya nak cakap ribuan terima kasih kepada semua orang yang datang dan menonton. Harap-harap semua orang terhibur pada malam ini. Terima kasih. baik, seterusnya Arisha. Assalamualaikum semua, good evening. Saya Siti Arisa, saya bawa watak Isyani dalam Mystery Fraser 1910. Hari saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang datang dan menonton. I hope you guys enjoyed it. And Alhamdulillah, it's finally out. Yeay. Tepuk, tak apa, bagi support. Guys, betul kali. Tahniah kepada producer kita kerana bukan senangnya kita untuk kita buatkan cerita yang benar-benar yang berlaku. Jadi apapun harap you all enjoy dengan cerita ni. Okay. Macam mana jumpa jodoh? Jumpa jodoh tak payah jodoh, memang saya kawan dengan Amal pun. Sempoi. Baik, Isyariana silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Isyariana, memegang watak sebagai Wati. Mungkin email saya terbaru. Sekarang ada email yang latest lah. Yang sebelum ni belum bertudung. Tapi Isya harap semua dan rakyat Malaysia boleh terhibur dengan boleh support untuk filem ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Isya pula, macam mana jumpa jodoh? Isya punya Isya tak tahu, Isya dilamar oleh Kak Ila ni. Gitu. Jumpa kat mana? Dia Tak. kat mana ke saya lah. Waktu nak meminang tu jumpa kat mana? Dia panggil kedai kopi ke? Kedai kopi lah. Kedai kopi. Minum apa? Tak. Baik, kita boleh buka untuk rakan-rakan media. Assalamualaikum, Afan dari Berita Harian. Soalan untuk Abang Amai sendiri, ada perancangan tak untuk bawa filem ini keluar memandangkan berkait dengan sejarah Mr. Fraser kan? So mungkin ada perancangan untuk bawa keluar supaya orang luar lebih mengenali sejarah bagaimana cerita mengenai Mr. Fraser lah khususnya kan? So mungkin perancangan ke arah tu ada tak? Okey, alhamdulillah filem ini telah menang di Live of Session Volume 4 bertanding dengan 26 buah negara. So dia menang
audience choose winner untuk filem ini pertandingan 26 filem di luar negara bertanding di Penguin Studio London. So filem itu menjadi pilihan orang di luar negara. So Puan El boleh cakap. Saya nak bagi tahu sikit soalan yang bertanya pada saya macam mana boleh menang. Okey, Live Off Session ni adalah satu festival di mana kita kena submit online. Lepas tu setiap penonton yang beli tiket, jadi kalau 26 buah negara kita bayangkan 26 tiket. Lepas tu dia buka kepada public akan beli tiket, orang tengok. Habis dia tengok semua cerita dalam tu, orang akan diberikan satu passcode dekat tiket tu, di mana the next page orang klik, orang kena pilih 5 filem yang ada Oscar. Jadi setiap pengalaman saya sebagai penerbit bekerja dengan pelakon-pelakon ni, saya nak bagi tahu lah. Scene yang tadi Isyariana keluar dari rumah, dia buat pukul 5 pagi dia memang power gila. Dia buat tanpa pakai kasut kita semua menggigil pakai cadar. Dia tak payah pakai apa-apa, relax gila. Yang tadi last scene tu. So saya memang respect Isyariana power lah waktu tu. Harisa pun very disiplin, datang awal kat set. Harisa kan watak dia jadi hantu kan. Tapi dia langsung tak takut. Dia pergi hutan seorang-seorang pun malam-malam dia steady je. Kita yang risau. Cuma saya respect dia study cakap Scotland tu, dia banyak baca podcast pasal Scotland. So yang you dengar dia accent tu, jadilah. Abang Eri pun natural kan Abang Eri? Okay bang, stress bang jadi inspector? Stres buat dialog sebab saya terpaksa pakai dialog macam gitu. Tapi walaupun itu sesuatu yang barulah untuk saya. Jadi Kelantan tak tahulah dia orang saya sendiri. Boleh tambah saya tambah sikit lah. Boleh. Kalau anda tengok scene Siti Harisa yang berdepan dengan Ahsan yang jadi hantu tu, di dalam hutan itu saya menampak satu lagi susuk tubuh di belakang ditambah menyerupai dia. Buat macam dia. Sebab itu saya nangis betul tadi tu. Air mata tu air mata tengok dia dan tengok lagi satu susuk tubuh di belakang. Ikut sama. Tak tahu kan? Saya tak nak cerita dekat set. Kat sini saya cerita. Tapi rasa kalau cerita kat dia pun tak ada apa-apa tu. Dia tak takut hantu. Kita takut hantu. Dahsyat kan? Dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Saya sebagai kakak kepada Ilani dan juga datang ke perwakilan pada hari ini sebagai penonton, bukan sebagai kakak, sebagai penonton. Dan saya masuk panggung tadi sebagai penonton dan keluar sebagai peminat. Filem ini bukan sekadar hiburan, tetapi saya dapat beberapa mesej tentang sejarah peninggalan Fraser Hill. Soalan saya kepada Puan Ilani, mengapa Ilani pilih tahun 1910 sebagai latar cerita dan kenapa Fraser Hill? Dan kedua, apakah maksud sebenar misteri dalam filem ini? Adakah sekadar seram atau lebih daripada itu? Dan watak mana yang paling dekat di hati Puan Ilani? Tahniah dan terima kasih. Terima kasih Dr. Jumi. Sedap suara Dr. Jumi. Dia kan suruh nyanyi pula. Okey. Soalan yang pertama tu soalan yang bagus. Kenapa tahun 1910? Sebab kalau kita Google atau baca buku sejarah mengenai Fraser Hill, setelah menaikkan Fraser selama 20 tahun, pada tahun 1910 dihilang. Itu. Kenapa pilih Fraser Hill? Macam ni cerita dia. Saya pergi Fraser untuk cari lokasi syuting. Sampai sana saya baca banyak board historical tentang Louis James Fraser hilang. Tetapi tergantung. Balik daripada Ricky tu pukul 7, saya balik rumah, okey semua. Malam tu saya mimpi. Ini cerita betul, tak ada tipu. Saya mimpi macam Isyani tu, dan sampai ending dia. So saya bangun, saya cakap ke husband, why don't we do story about Fraser? Ni cerita dia lah sebenarnya. Okay. Misteri Fraser 1910, kalau betul-betul faham maksud dia, sebenarnya bukan Fraser yang misteri. Yang misterinya adalah Encik Fraser tu. Fraser tu. My message yang saya cuba sampaikan di sini adalah, bila kita tengok filem ni, kita tahu, rupanya Fraser ni dulu dia peneroka, tapi dia mengerah orang tempatan untuk mengurip.
dia melumbung tanpa lesen. Yang benda-benda baru yang orang tidak tahu. So misteri itu sebenarnya pada Fraser itself. So itulah sebenarnya message yang cuba sampaikan dalam filem ni. Okay? Baik. Soalan ketiga, watak mana yang watak mana yang paling dekat pada saya dalam filem ni? Watak Isyani, sebab dia watak fiction. Saya mimpi dia dulu. Dalam mimpi saya tu, saya tulis skrip macam mana dia jumpa Fraser dan macam mana Fraser tu hilang lepas tak selamatkan dia. Itulah cerita dia. Sebab saya tulis saja cerita ni, jadi pada saya yang apa saya nampak dan juga apa yang visualize tu macam itulah. So saya tahu bila filem ni keluar, dia pasti akan mendapat kritikan. Sebab orang expect cerita ni kita mengangkat Fraser. Betul tak? Sebelum datang sini orang mesti kata mesti cerita ni nak mengangkat Fraser. Masa saya jumpa Tengku Mariam tadi, saya bagi tahu, Tengku, saya cakap siap-siap ya, cerita ni saya tak angkat Mr. Fraser tau. Dia tahu. Itu lagi bagus, dia cakap saya. Macam tadi bila dia dengar dialog-dialog Fraser, betul. Abu Suradi cakap betul tu. Apa beza dia dengan penjajah? So itu yang saya sampaikan. Misteri itu pada Fraser itself. Thank you. Terima kasih.